Yo, dengar sini kawan, cerita mancing, gaya santai, tak pernah kelap. Hobi mak kedah, mancing sepanjang hari. Hai guys, assalamualaikum, welcome back to Hobi Mak Kedah Channel. Right guys, so pahabak apa semua, kita dah lama kita tak jumpa guys kat kolam-kolam ni kan. So hari ni kita berjumpa lagi guys. Aku bukan tak turun geng, aku turun dekat kolam section 24 lah. Lain-lain kolam aku memang tak pergi lah. Ada, ni ada gambar dia, ada dua gambar ni. Data paling tepat, tali pancing kencang adu rasanya greget. Hobi mak kedah. Okey, abang nampak kan? Bukan tak strike guys. Cuma masa tak mengizinkan aku. Nampak? Aku kat banglo ni geng. Mana lagi? Banglo section 24. Okey, dah lama sangat tak buat video nak cakap pun tak orang nak reti guys. Okey, so aku ucap abang semua sihat okey. Kita pun dah dekat dah puasa dah. Ni aku lagi beberapa hari lagi lah ni. Video ni hari Sabtu. Mungkin esok ke lusa aku selalu up lambat. Tengoklah. Mungkin boleh tengok sebelum bulan puasa aku Okey. Alright, so aku baru sampai. Aku nak siap-siap barang, dah tak tahan dah. Tangan pun dah getak-getak lah. Okey. Kita macam biasa hari ni aku bawa pelet dengan tepung. Kita hantar tepung dulu. Lepas tu kita tengok patut ke tak patut. Okey guys. Okey, jom tak mau cakap banyak. Hari kita cakap lagi. Alright guys, so hari ni kita pakai untuk yang pertama ni. Kita pakai umpan kodok dulu guys. Tengok berlinang minyak macam aiskrim ni. Lama guys, lawa. Okey, kita pakai dulu, kita tengok. Kalau tak mau kita pakai pelet pula. Okey, jom. Kita orang kata apa, balut mata ke. Tengok. Buat macam ni Okay guys. Cun ke tak cun? Cun ke tak cun? Cun lah no. Alright, jom kita buat balian. Okay geng, bagi yang newbie ataupun bukan yang newbie, aku tak kira aku nak cakap lagi. Stopper ni, getah ni mesti kena ada lah. Aku tahu apa mengai lama dah, tapi mesti kena ada. Sebab batu ladung ni bukan putus yang punya. Okay, so jom kita buat balingan. Kita baling dekat-dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Besi maha besi, besi datang pada Kedah. Aku baling hampi, aku tarik bawa hadiah. Tu dia. Bawa jampi weh. Okay, lanjut guys. Kita dah balik umpan dah. Okay. Tu dia, strike dah anak bujang. Jengkrik, dia nak makan jengkrik je lah jatah dah. Okay guys, so ikan tak makan lagi. Jom kita makan dulu. Dah lapang ni pada tengah hari. Sekarang dah dekat pukul 5 dah. Okay, jom kita boh dulu, kita tengok nasi apa ni. Makan nasi kandang palsu Sungai Buloh dengan kambing Okay guys, jom kita boh dulu. Okay, kandartologi kata kita kena makan perut kosong tak boleh. Kita kena suntik dulu yang isi kandang, masuk dalam darah baru kita boleh buat kerja. Okay guys, so jom. Apa-apa lagi aku up lagi. Ciao. Aku wah. Dah. Tuh. Makan jauh pula. Kiri. Sikit lagi dik. Ambil ya, boleh bagi kami. Jatuh kak. Aduh, ni lemah ni kalau mekong ni. Jom.
Dah. Rampung. Rampung. Kau. Putih. Jauh sangat ni. Guys, aku record lagi dah sampai. Jauh sangat ni guys. 15 minit dah berlalu. Dah sangkut dengan orang. Ni aku menyampah ni kalau Mekong makan ni. Tak makan tak syok pula. Dia dah makan, dia pergi kat orang sana. Penat guys. Dah lama tak tarik Mekong ni. Jangan balik. Ni bukan memang ni. Mekong ni kuat ni. Ayah tak larat tau. Guys, sekejap lagi aku buat lagi video ni. Harap naik lah. Aku nak slipper muka dia. Ni makan pelik ni. Makan pelik. Okay guys, lambat lagi. Okay, aku buat video balik. Bye. Ciao. Guys, putus guys. Tak dapat aku nak slipper dia. Tapi memang besar. Setengah jam aku fight. Dapat rasa tarik ya. Aduh, adakah tu ikan jackpot ataupun pecah jackpot? Boleh jadi. Dengan mesin rosak tengok. Mesin habis. Apa dia punya apa tempat pusing dah lupa knob dah. Baru nanya guys. Tak ada rezeki tak apa, kita try lagi. Tak ada collect guys. Okay. Ciao. Gimana? Okay guys. Baru dapat minum teh ais. Letih. Ikan tak naik. Mesin rosak. Saya baik aku bawa ganti apa ni, mesin Dewa black apa tu kan. Ni aku dah turun, tangan basah, dapat balik knob. Balik kena operate balik lah. Dah lama tak tarik Mekong ke kau. Tapi selalunya aku tarik. Anggaran pernah naik pun dalam 33 pernah dapat. Tak macam ni dia kuat mendak guys. Dia mendak lain macam. Mendak bila tu dia lari. Tu yang payah sikit tu. Orang bila orang tak faham tu dia marah bila sangkut kan. Tapi kita dah cakap tu jauh-jauh, kiri jauh, kanan jauh kan. Kita dah libas air kan. Tapi dia bisa. Tadi dah lucut tadi. Bukan putih, lucut kan. Lucut tadi pun dengar suara daripada belakang. Seronok lah aku lucut. Tak apa, tu biasa lah. Kita tak sabar boleh gaduh pun. Tapi relax lah. Tak apa, tak lagi dia makan lagi. Kita pergi online. Alright guys. Okay, santai. Alright guys. Dah asyik. Ni ikan nombor 2 patut tadi. Tadi besar je. Putih ni tengah jalan. Bukan putih, lucut. Ni dapat. Aku tak ada nak record tadi. Kalang kabut lah. Try tengok lah. Nak berapa tak tahu.
Tadi besar air ni. Ada lagi sabar. Aduh. Dah ada berapa? Aduh, rugi tak main. Pasal turun 3 juga. Biasa abang akan naik 4, 5, 4, 6. Jom. Okay guys, lanjut.